dia bukan saja teori ini berdasarkan kepada teori almarhum Tuan Haji Ghani Saleh saja, tapi di sana ada lagi yang saya buat pemerhatian Jabatan Netizen Negara ni dan orang awam kita raikanlah mereka minat falak ni, kita raikan, okey. Tapi ada di antara mereka ni yang terlalu terlajak sangat cara berfikir mereka. Contohnya mereka menyatakan raya mengejut ni kerana Apple dan juga syarikat Google mengubah kalender hijriah mereka. Mak kata awal sehari. Ni pun kita kena faham bahawa tuan-tuan dan puan-puan pengguna Android, pengguna Apple iPhone kena faham bahawa mereka memang ada menawarkan kalender hijriah, lunar kalender lah. Okay, kalender Islam. Tetapi mereka hanya menggunakan data yang valid dekat negara mereka belah barat. Dan kena faham juga bahawa semakin ke barat, semakin possible untuk mereka ni nampak anak bulan. Dan datanya pun berbeza. Kita di timur ni kita akan lewat sikit berbanding dengan negara belah barat ni, dia akan nampak dulu anak bulan. Jadi dengan sebab itu normal kalau kalender rasmi Google, Android ataupun iOS, iPhone, Apple ni dia berbeza dengan kalender sebenar. Jadi saya nasihatkan kalau nak tahu kalender hijriah yang sebenar, rujuk pihak berkuasa tempatan. Kalau berada di Malaysia, buka portal JAKIM e-solat.gov.my. Kat situ mereka ada menawarkan berapa hari bulan sebenarnya hari ini kalau ikut dalam konteks di negara kita. Tapi kalau kita bermusafir ke negara lain, kita ikutlah ulul amri negara berkenaan. Kalau negara tu negara Muslim, follow saja ulul amri negara berkenaan. Kalau tu negara non-Muslim, kita difahamkan ada ramai beberapa orang anak pelajar kita dan juga staf UMP sendiri yang sedang dalam program mobility di luar negara. Kalau mereka berada di negara yang minoriti Muslim, maka pada waktu itu rujuklah kepada masjid Ahlussunnah Wal Jamaah yang terdekat. Rujuk pada masjid Sunnah Wal Jamaah yang terdekat. Di sana ada juga teori lain yang menyatakan raya tahun ni mungkin mengejut sekali lagi. Kerana apa? Kerana mereka rujuk pada beberapa aplikasi dalam smartphone. Kena ingat aplikasi smartphone ni itu bukan kenampakan sebenarnya, itu grafik, dan kadang-kadang data tu diambil daripada berdasarkan kepada location di belah barat. Dia tak valid untuk location di Malaysia. Kadang-kadang setting apps pun kita tak buat betul. Ada juga aplikasi yang merujuk image bulan itu berdasarkan kepada kitaran sidereal atau 27 hari kan. Sedangkan yang kita rujuk dalam kalender hijrah ni ialah kitaran bulan yang bersifat sinodic. Okey. Di sana ada juga teori yang menyatakan raya mengejut ini mungkin berlaku tahun ini kerana merujuk pada tarikh gerhana yang baru-baru ni, tarikh gerhana minggu lepas yang berlaku kiranya pada hari ke-13 malam yang ke-14. Lalu mereka kira ni tengah bulan, jadi kalau 14 kali 28 mesti 29 hari je puasa. Ini pun tak betul juga. Kerana kena ingat bahawa kalender kita ni permulaan bulannya berdasarkan kepada kenampakan, bukannya berdasarkan kepada genap cukup bulan baru tu. Dia beza dengan kalender Cina. Dalam kalender Cina, sekiranya matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis lari, hari itu dia akan jatuh satu hari bulan. Tapi dalam Islam, benda itu dipanggil istimak. Semasa istimak berlaku, belum jatuh dengan satu hari bulan. Belum jatuh satu hari bulan. Dan pada waktu itu kalau kita tengok bulan pun tak nampak. Pasal matahari di belakang bulan. Jadi dia tak nampak, dia tak boleh mematulkan cahaya daripada matahari. Jadi kena faham, bulan ni dia bukannya objek yang mengeluarkan cahayanya. Dia memerlukan sudut ataupun hayatul arkan, sudut-sudut tertentu berbanding dengan kedudukan matahari dan bumi. Ini geometri dia lah. Sehingga membolehkan daripada pada saat fasa bulan baru tu, saat yang tak nampak, daripada tak nampak bila bergerak, bila dia semakin berumur, daripada tak nampak kepada kenampakan kali pertama. Pasal tu anak bulan ni saya share skrin saya, boleh Ustaz? Boleh. Okay, kalau kita tengok anak bulan ni, ada orang diingat anak bulan ni sebagai objek samawi yang mudah dilihat. Seperti mana dalam iklan-iklan raya kan, balik kampung menang raya, tengok dekat langit, nampak anak bulan ni. Ini semua gambar yang sedikit misleading lah. Ini sedikit misleading kerana hakikatnya gambar anak bulan yang sebenar dia bukannya sebesar ni dah
beberapa hari dah ni. Okey, beberapa hari. Jadi yang sebenarnya anak bulan tu dia halus. Bayangkan daripada tak nampak permukaan bulan kepada kenampakan pertama. Dia rambut lah. Ada rambut. Jadi teori berdasarkan kepada gerhana pun kita tak terima juga. Ada juga teori yang menyatakan raya mungkin mengejut kerana berdasarkan kepada beberapa pengisytiharan awal negara Arab belah barat sana. Jadi di negara Arab sana, saya tahu ada beberapa negara yang dah mula declare tarikh raya. Kena faham, kita berpuasa dan sambut raya kat mana? Kita sambut dekat Malaysia kan? Jadi ikutlah hukum Malaysia, ikut ulil amri tempatan. Kalau berada di negara Arab sana, follow lah mereka. Tidak ada isu kat situ. Dan dalam masa yang sama, kena ingat juga bahawa kenapa mereka di sana buat pengisytiharan awal. Ada beberapa negara buat pengisytiharan awal kerana ada sebahagian daripada negara tu mereka memang menerima hisap. Dan di negara Arab sana, oleh kerana mereka puasa awal sehari, itu menyebabkan yang mereka akan meru'yah pada hari Rabu. Arab Saudi sebagai contohnya, mereka akan mencerap anak bulan pada hari Rabu minggu depan. Ini bermakna kalau nampak anak bulan, which is patutnya tak nampak. Daripada sudut astronominya mustahil nampak. Kalau nampak pun dikhawatiri bulan tua. Yang ni bulan bukan bulan Syawal, dia bulan hujung bulan Ramadan. Kalau nampak dan mereka declare nampak, maka hari Khamis raya. Tapi besar kemungkinan mereka akan sambut raya pada Jumaat. Jadi bila mereka sambut di Jumaat, itu sambutan di sana. Kita ni belah timur, bulan tu baru lagi. Okey. Jadi lepas ni mungkin kita akan share lah beberapa data lah. Apakah ada data-data teknikal, kita akan share nantilah. Tunggu moderator tanya nanti. Di sana ada juga teori yang menyatakan kemungkinan raya mengejut tahun ini kerana berdasarkan kepada penggunaan kriteria imkanur ru'yah yang lama. Pasal kalau ikut kriteria yang lama ni, dia mengambil kira juga faktor usia anak bulan. Kriteria yang lama menyatakan bahawa kalau bulan itu umurnya lebih daripada 8 jam, saya ingat saya, lebih 8 jam, maka kemungkinan besar anak bulan akan kelihatan. Tapi sebenarnya kalau ikut kriteria imkanur ru'yah yang baru itu, sebenarnya kriteria itu kita dah tolak ke tepi pasal dia bukannya faktor utama yang menyumbang ke arah keboleh nampakan anak bulan. Jadi kebetulan pula nanti kita akan share nanti data bulan pada Khamis depan ini, usia bulan tu dah 10 jam. Jadi kalau ikut kriteria lama, dah lepas isyarat. Sedangkan kita dah menggunakan kriteria yang baru, iaitu kita tak mengambil kira usia bulan ni. Jadi dengan sebab itu, percayalah, gunalah ataupun terima sajalah. Bukan saya nak suruh orang tak mengaji ilmu falak, tidak. Bukan nak membodohkan orang awam, tidak. Masalah belajarlah ilmu falak ni. Tapi fahamilah secara keseluruhan kenapa kaedah yang kita guna pakai ni digunakan sekarang dalam nak menentukan tarikh awal bulan dalam kalender Hijriah.